Kalau korang nak boost korang punya strength masa kat gym, maknanya macam ambil wuduk lah, macam ambil wuduk. Basuh tangan siku punya suhu. Antara benefit korang ambil wuduk adalah dia akan bagi korang sedikit energy boost. Bukan sekadar pre-workout, fat pre-workout. Kita ambil wuduk guys. So hari ni aku punya workout adalah chest day. Hari ni last sebelum aku pergi training kat KL. Sebelum aku training, fokus training boxing untuk lawan Abang Koroy. Aku ada masa 2 minggu je untuk training. So mana-mana yang nak sponsor DMA, PM nanti aku bagi aku punya nombor manager. Dia terangkat 17 kilo. Walaupun korang training boxing tapi still weight training tu penting tak? So still tak boleh tinggal lah. Tadi aku punya warm up ah. Berat ah. Fine.